Hello, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita ada switch Azhar. uh, Kita nak tukar dia punya switch power window. Okay, ni kita Azhar. Saya tunjuk. Okay, switch ni dekat sini. Okay, switch yang belah kiri ni problem. Okay, cara nak buka dia ada skru. Satu skru tu kita congkir lah ni, congkir panel ni. Okay, kejap. Okay, kita buka satu skru ni. Kita bawa keluar. Okay, panel ni kita congkir je lah. Kita congkir je. Kita bawa keluar switch ni. Switch ni dia ada satu connection je, jadi kita cabut connection tu. Okay, switch ni ada satu connection je, nampak? Dia punya ni wiring tadi lah. Okay, ni ada dua skru. Kita kena buka lah dua skru. Okay, sekarang kita sambung balik connection dia kat sini. Just plug and play. Okay, kita cuba start kunci. Jadi kita test. Okay, switch tadi kita cuba. Tingkap ni naik turun, tingkap sebelah kiri pun turun, sebelah belakang turun. Bagi dia. Okay, empat turun. Kita try naik pula. Okay, naik. Mandu dengan sebelah kanan. Okay, kita try auto. Okay, semua sempurna lah. Try lock. Lock pun function. Okay. Okay, auto pun function. Kita naik. Okay, semua function. Okay, kita pasang balik dia punya casing. Okay, casing pasang betul-betul. Okay. Just klikkan saja. Ya, itu saja. Selesai. Ya, skru balik. Okey, selesai proses. Okey, begitulah DIY ya, macam mana nak tukar switch power window untuk Azhar model bawah 2022. Okey, semoga ilmu ni bermanfaat lah. Okey, sekian, terima kasih.